Hi guys, welcome back to my channel. Korang tanya kan kenapa hari ni Bi pakai baju Hello Kitty? Sebab Bi nak unboxing blind box from Sanrio. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, comment and share. Yang dah subscribe tu terima kasih. Yang belum tu subscribe lah. Kalau korang tak subscribe, Bi tak nak kawan dengan korang. Mula-mula Bi nak unboxing blind box Melody. Bi beli dekat kedai kawasan rumah Bi je. Harga dia RM10. Wah, RM10 untuk paket. Korang boleh carilah dekat Shopee ke, dekat kawasan korang yang ada. Dapat bag. And tali dia. Bag dia so kayu. Kau nampak ni. And dengan biasa gunting. Tapi gunting yang tak boleh pakai lah. Bukan. Apa ni? Oh, dia toys lah. Okay. Yang keduanya Bi nak unboxing. Apa ni? Apa nama kau? Kuromi. Kuromi dalam dia ada. Apa ni? Macam mana nak main? Okay. Rasa dia kena masuk macam ni. Maybe. Oh, okay. Faham. Masukkan macam ni. Okay. Dan dia boleh terbang. And this one I'm not sure what. Air belampung. Apa ni? And dapat ni, I don't know what. And ketiga and last is macam Melody yang lebih best. I got squishy bentuk rot bun. Also keychain. Keychain ni yang paling best. Dia boleh main-main macam ni. So yang paling best Hello Kitty and Hello Kitty lah. Sebab yang lain ni macam not for me, macam for my cucu. Tapi bag ni Neni nak. Neni akan keep this bag. Boleh letak my makeup ke apa-apa dalam handbag I kan. Tapi kenapa tak pink, kenapa yellow, tak apalah. And this one luckily pink. The keychain. And also this what? Squishy. Biasalah. Ni, but I think this 4 item yang nak bagi cucu I lah. So tu je for today. Hope korang enjoy video ni. Bye. See you in my next video. Love you.